segmen Borak Sejuk. Ya, Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Amir Izzuddin. Ini adalah salah satu individu ataupun figura yang saya tengok tak jemu-jemu nak berkongsikan ilmu di platform media sosial, terutamanya Facebook. Jawab soalan macam-macam. Betul-betul konsisten Ustaz Amir ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Pertama kali kita dekat Zayan ya? Ya, pertama kali. Masih jugalah atas jemputan dan ingatan. Sama Ustaz. Anak sebenarnya terfikir dah lama dah, tapi biasalah bila segmen tiap-tiap hari nak berbeza segmen, anak tak teringat bila Jumaat ni kenapa tak kontak Ustaz Amir ni, dah lama nak kontak ni kan. Baik Ustaz. Ustaz, bila anda tengok bawah ni, dan sebenarnya tadi pun anda dengar khatib baca khutbah berkenaan dengan isu rumah tangga lah, keretakan rumah tangga sekarang ni, realiti sekarang ni. Khatib kata tadi aib rumah tangga ni macam seolah-olah didedahkan seluas-luasnya kan. Jadi kita ni sebenarnya ialah sebagai seorang Muslim, kita nak menjaga hubungan kekeluargaan tu sendiri. Apa yang Ustaz boleh kongsikan pada hari ini berkenaan dengan rumah tangga yang runtuh ni? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya isu rumah tangga ni isu yang agak core lah, agak penting dalam kita punya masyarakat. Bahkan dibincangkan di peringkat mufti. Kalau para pendengar nak tahulah, basically macam kita tahu setiap tempat kan ada masalah-masalah sosial. So ada tempat-tempat ni macam orang tanya, kenapa tak pasang kutubah pasal rumah tangga kan? Sebab sekarang tengah hot isu rumah tangga kan. Jadi bila kita pun tengok, bincang balik, kita tengok memang ada isu yang kita kata kita tak boleh nak sebut sebab benda ni macam elephant in the room. Kita nak sebut tapi kita malu sebab kadang-kadang benda tu terlibat dengan orang-orang lain juga, kadang yang dekat dengan kita dan sebagainya. Tapi apa-apa pun benda ni perlu dibincangkan. Dan sebenarnya kalau kita tengoklah isu perceraian ni, dia ada faktor dan sebab-sebab dia. So macam yang ada yang disebut lah, ada kalau ada baca Bayan Dinas atau baca yang Jabat Mufti, mereka ada listkan lah, ada senaraikan. Cuma kalau yang lebih dekat dengan kita ni, macam ada satu data ni yang dikeluarkan oleh sumber Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. So dia sebut perceraian ni basically dia ada 3 isu utama lah. Pertamanya isu kewangan. And then yang keduanya gangguan pihak ketiga. And then yang ketiganya penderaan fizikal dan mental. 3 tu ada 3. So ada kewangan, gangguan pihak ketiga dengan penderaan fizikal dan mental. So basically macam 3 ni dia ada macam layer yang berbeza. Dia ada macam point of view yang berbeza. Dan dia punya solusi tak sama setiap satunya. Kan kadang-kadang ada orang dia main cakap je kan, macam alah solusi dia macam ni je lah, buat je lah satu kan. Dia ingat macam kalau masalah ni macam ni, jawapan dia macam ni, macam black and white. Macam ada template tak ada, macam ada cara template. Tapi sebenarnya dia bukan macam tu. Dia ada isu yang berbeza-beza. Mungkin dia multi dimensi punya masalah, perlukan multi solusi punya jawapan. Kan dia macam tu kan. Jadi macam isu kewangan dan sebagainya tu, kadang-kadang kita tengok ada yang kalau kita tengok data lah, basically macam rumah tangga yang mudah nak goyah ni, basically rumah tangga perkahwinan muda bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun alright. Tapi kalau saya sembang dengan kawan-kawan saya, basically yang duduk luar negara macam UK dan sebagainya, diorangnya statistik beza pula, dia macam 8 tahun ke bawah. Dia tak sama lah dengan setiap tempat kan. Tak sama. Jadi ni macam ada certain tempat lain dia punya ujian, dan mungkin dia punya tu perlu diambil sekali, dilibatkan sekali dalam perkara ni lah kan. Faham. Cuma ada satu benda lah yang menjadi saya punya prinsip bila isu ni terkena. Sebab rasanya isu ni ialah macam Tiramli kan, dia nyanyi kan, sedangkan lidah lagi kita gigit. Jadi kita pun, walaupun kita ustaz, kadang-kadang kita pun ada jugalah rumah tangga, ada up and down juga. Tapi cuma saya teringatlah satu hadis ni, yang mana hadis ni riwayat oleh Imam Muslim, yang mana berbunyi, dia kata syaitan ni dia ada ranking, yang mana bila dia setiap hari dia akan ada satu group of syaitan-syaitan ni, dia akan datang report pada raja syaitan. Macam kita boleh panggil iblis lah. Iblis ni raja.
And then ada dia punya kuncu-kuncu kecil-kecil dia ni akan report setiap hari. Okay. So yang paling dekat dengan iblis ni, yang paling teruk lah fitnah dia pernah buat kat dunia ni. Kira dia ni macam apa tu kata, macam yang paling batu api lah. Hall of Fame lah. Paling batu api lah. Okey Ustaz, Ana rasa apa yang Ustaz cuba nak sampaikan ni menarik, tapi saja Ana nak hook pendengar ni supaya mereka boleh tunggu, boleh stay dengan kita. Ana nak minta Ustaz ulas berkenaan dengan hadis ni selepas ni, boleh Ustaz boleh. Alright, terus stream Zayan, destinasi nasyid anda. Dengarkan kami yang mereportkan kepada ketua Raja Syaitan ni berkenaan dengan kerosakan atau keretakan rumah tangga ni Ustaz. Menarik dan ramai yang tak tahu, dan ramai yang nak tahu sekarang ni Ustaz. Silakan. Okey, so sebelum kita tahu tentang matan hadis tu ataupun dia punya isi hadis tu, saya nak cuba kongsi dia punya ni lah, perawi dia lah. So hadis ni diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga ada beberapa orang lain lah macam Imam Ahmad dan sebagainya. So hadis ni kategorinya hadis sahih lah. So kalau dah clear kat situ, insyaAllah kita boleh masuk dalam matan dia pula. So hadis ni tentang iblis sebagai raja, setiap hari dia akan hantar dia punya tentera-tentera, kuncu-kuncu dia ni untuk pergi ke orang-orang khasnya orang Islam lah kan, tapi tak disebut lah kat sini orang Islam, tapi nak beritahu dia akan pergi kepada manusia ni, dan dia akan buat satu perkara atau something, dan akhirnya syaitan ni akan pulang report pada raja ni. Okay? So matan dia bunyi macam ni. Dia kata salah seorang daripada iblis ni, salah seorang daripada syaitan ni, mereka datang lalu berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Dia akan kata, aku dah buat macam ni, ni dosa-dosa dia orang lah, dia orang akan buat, dia orang report pada raja ni. And then raja ni dia akan respon, raja iblis ni dia akan kata, kamu tak buat apa lagi, what you do is nothing. Macam tu lah maksud dia. Okay. And then datang satu lagi yang akan report, dia kata, kemudian datang pula salah seorang daripada mereka, yang ni yang tentera-tentera yang rendah ni, syaitan ni, lalu berkata, aku tidak meninggalkan manusia yang aku ganggu tadi tu sehinggalah aku pisahkan antara dia dengan isterinya. Allahuakbar. Jadi maka Raja Iblis ni, dia turun daripada singgahsana dia, datang kat tentera ni, and then dia kata, baik sekali kamu ni, ataupun dia sebut dalam bahasa Arab, ni'ma anta, maksudnya kamu yang terbaik lah. Marvelous lah ni. Jadi kisah dia nak beritahu kat sini adalah, berbalik daripada kisah yang tadi rumah tangga tu, basically macam bila berlaku perceraian, dia ada satu grup yang kita tak nampak yang suka kita bercerai. Syaitan lah tu. Ya, betul. Iaitu syaitan lah. Selalunya kalau kita tengok apa yang berlaku di sana tu, kita akan nampak golongan yang suami atau isteri yang kita selalu nampak. Betul. Satu camp akan sokong suami, satu camp akan sokong isteri kan. Tapi sebenarnya ada satu lagi camp, dia suka dua-dua ni tak bersambung lah, bercerai lah maknanya. Okay, so inilah something yang kita nak tunjuk lah. Dan ni juga menjadi saya punya kata apa, peringatan bila kita berlaku dengan isteri kita ke, dengan orang lain ke, sebab kita tak nak syaitan ni gembira, kita tak nak dia bergembira sebab kita berpecah dengan keluarga kita. And then satu lagi yang kita perlu tahu, Islam ni datang untuk memelihara keturunan. Salah satu maqasid ialah hifzun nasl, dan memelihara keturunan ni adalah melalui tidak berzina, and then berkahwin kan, kita berkembang dan sebagainya. Jadi is a part of, sebagai satu pahala untuk kita jaga anak, dan kita membesarkan keluarga dan sebagainya. Tapi itulah, dia somehow sebabkan isu ni yang besar, kita tak nampak yang bahagian yang ni lah, tujuan Islam tu diturunkan. Jadi kita minta lah supaya Allah SWT Allah SWT berikan kita kekuatan. Dan kita selalu ada satu doa ni, imam solat kan ada baca, tapi kita tanpa sedar kita tak faham. Jadi kita sebenarnya nampak macam doa ni biasa je. Kan doa tu berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara yang menyukakan hati melihatnya, qurrata a'yun, dan jadilah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Sebab kalau kita tengok kan ayat Quran tentang pernikahan ni,
Allah SWT sebut, antara tanda-tanda ni surah Ar-Rum ayat 21, antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya adalah dia mencipta bagi kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang hati. Jadi one of the factor lah kenapa kita suka kat wanita tu lah, ada benda yang menyenangkan hati. Jadi that thing yang menyenangkan hati tu jangan hilang. Kalau hilang, yes, dia akan memberi vacuum, beri syaitan ni, iblis ni untuk senang buat kerja dia. Baik Ustaz. Baik Ustaz, jazakallah khairan kathira. Saya kira dengan ilmu yang Ustaz kongsikan pada hari ini, sama-sama kita doakan macam apa yang doa Ustaz tadi, moga-moga Allah pelihara hubungan kekeluargaan kita, insya-Allah. Ustaz ada rezeki, kita kongsikan ilmu untuk Jumaat minggu depan Ustaz, boleh Boleh, insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Amir. Assalamualaikum. Baik guys, kita layankan dulu